Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada video kali ini sangat menarik ya. Pembayaran minggu pertama bagi bulan Disember 2025. Minggu pertama, apa yang menanti, apa yang bakal disalurkan, jom kita mulakan. Baik, sebaik sahaja bantuan sumbangan asas rahmah SARA bagi bulan Disember mula disalurkan pada 1 hari bulan. Baik, okey, pembayaran yang seterusnya yang akan disalurkan ya. Okey, ambil makluman ya. Ada sesetengah penerima bantuan bulanan JKM sedang menerima pembayaran JKM ya. Sesetengah, tak ramai, segelintir. Mengikut negeri dan daerah, Kedah, Perlis ya, ada yang telah menerimanya, tapi bukan keseluruhan. Bukan berskala besar. Jadi untuk itu ya, pada minggu pertama bulan Disember tahun 2025 ya. Okey, ambil maklum kat sini ya, bertarikh hari Jumaat ya, 5 hari bulan Disember 2025 merupakan itulah adanya tarikh pembayaran bantuan bulanan JKM berskala besar untuk semua negeri dan daerah. Namun ia berperingkat beransur-ansur, ada yang dapat cepat, ada yang dapat lambat. Okey, dan bantuan-bantuan bulanan JKM ni seperti yang kita dah sedia maklum, seperti bantuan penjagaan OKU tidak terlantar, yang telah terlantar, bantuan kanak-kanak, bantuan persekutuan, bantuan OKU tidak berupaya bekerja dan allowance OKU itu sendiri. Serta tak lain tidak bukan yang paling ditunggu-tunggu adalah bantuan warga emas BWE sebanyak RM600. Okey, pembayaran berskala besar ini bermula 5 hari bulan bersamaan dengan hari Jumaat ya. Jadi bagi yang dah terima awal sikit tu syabaslah kami ucapkan ya. Tapi ambil maklum ya, 5 hari bulan hari Jumaat permulaan pembayarannya secara besar-besaran. Okey, namun kena sabarlah ya, penerima JKM dah sedia maklum, kalau lambat tu biasa ya, anda kena tunggu giliran anda untuk menerima pembayaran. Dan pada tarikh yang sama juga suatu pembayaran yang lain juga berlaku. Baik, pada tarikh yang sama, bertarikh 5 hari bulan Disember bersamaan dengan hari Jumaat juga merupakan pembayaran, hari pembayaran untuk bantuan tunai subsidi diesel Budi Manani. Ambil maklum dekat sini ya, bagi pengguna kenderaan diesel yang berstatus persendirian, bukan perdagangan, ya, maka anda akan mula menerima pembayaran bantuan tunai subsidi diesel Budi Manani ini ya, sekiranya anda lulus bagi permohonan yang telah pun diluluskan pada bulan November dan yang buat rayuan pada bulan November dan penerima sedia ada bantuan ini. Pembayaran adalah pada 5 hari bulan Disember. Syakbaran tahniah RM200 akan dikreditkan ya ke dalam akaun. Terus ke dalam akaun bank. Okey, bagi yang belum tahu ya, ambil maklum ya, bantuan tunai subsidi diesel ni ya, bulan 12 ni bukan penamatnya. Belum lagi penamatnya, kerana pembayaran bagi permohonan baru dan rayuan yang diluluskan dan penerima sedia ada bagi bulan Disember akan dibayar pada bulan 1 nanti, pada bulan Januari. Maksudnya dekat sini bulan Januari ia ada dan dijangkakan ia akan diteruskan bantuan tunai subsidi diesel ini. Syabas tahniah. Baik, selain daripada itu, sepanjang bulan Disember ni kita kena faham pada bulan Disember akan ada pembayaran bantuan yang khas ya, iaitu bantuan Sabah fasa yang keempat ya, bagi yang tiada account bank ya, penunaian secara di kaunter, tak lain dan tidak bukan ia akan mula disalurkan ya pada bulan Disember ini. Okey, bersempena dengan package, nama package-nya pun ya, package Christmas. Okey, itu yang kita kena faham. Okey, jadi pembayaran untuk bantuan Sabah ni pun turut akan berlaku. Ya, cuma tarikhnya kita belum dimaklumkan lagi bila tarikhnya, tapi yang pasti sangat-sangat pada bulan ni lah, pada bulan 12 ianya akan mula dibayar. Okey, jadi untuk makluman semua, penerima-penerima bantuan Sabah ini ya, bantuan setoran kasih rakyat negeri Sabah ni, okey, ini merupakan pembayaran yang terakhir semasa pembentangan bajet negeri Sabah untuk tahun 2026 ia disebut. Okey, jadi buat masa sekarang ni itu yang terkandung dalam minggu pertama. Okey, tapi untuk bantuan Sabah macam Amin cakap tadi, kita kena tunggu satu pemakluman
tarikh yang khusus. Ini cuma info awal, bantuan itu akan dibayar pada bulan Disember ini. Baik, semoga jelas dengan apa disampaikan dan manfaat kepada semua. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.